Tengok IP cam ni guys, dia ada display. Bila video call, kita boleh tengok orang dekat sana dan orang dekat sana dia boleh tengok muka kita. Saya dah guna IP cam ni lebih sebulan dan apa yang saya dapat simpulkan kepada anda, kalau anda sedang cari satu IP kamera untuk pantau anak-anak dekat rumah, lagi-lagi bayi, ataupun anda nak pantau mak ayah anda yang dah uzur, nak ingatkan dia makan ubat dan sebagainya, this is the best IP kamera yang anda boleh dapat sekarang. Harga dia pun sangat-sangat berbaloi. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Perkenalkan, ini adalah AIMO Rex VT Indoor Security Camera with Video Intercom 360 View and Two-Way Video Call. Dia, kalau anda beli Rex VT ni, anda akan dapat kamera ni sendiri, kemudian anda akan dapat satu kabel USB-A ke USB-C. Lagi anda akan dapat power adapter. Sangat-sangat simple. Sebut tentang simple, nak set up kamera ni pun simple. Budak-budak boleh buat. Yang penting anda install dulu dia punya apps. App dia ni nama AIMO Live. Anda tekan, lepas tu tekan ikon tambah dekat atas ni, scan QR code manually. Lepas tu dekat kamera ni pun ada QR code dia. Anda just scan QR code yang ada dekat sini. Pastikan yang lampu di atas kamera, di atas lens dia ni berkelip-kelip warna hijau. Bila dah warna hijau, tekan next. Lepas tu lagi anda masukkan internet rumah anda. Pastikan Wi-Fi 2.4 GHz. Tekan next. Dia akan buat kerja dia. Akan ambil sedikit masa tapi dah pun selesai. Mudah gila guys. Seriously. Kanak-kanak pun boleh buat kalau anda bermasalah. No comment. Okey, dua kelebihan utama AIMO Rex VT berbanding dengan mana-mana IP cam yang ada dekat luar sana. Yang pertama, of course, dia punya display. Inilah seperti saya bagi tahu ketika introduction nanti, dekat AIMO Rex VT ni, kita bukan sahaja boleh pantau orang dekat sana, tapi orang dekat sana pun boleh video call dengan kita. Macam saya memang ada bagi smartphone dekat anak-anak, tapi diorang ada masa untuk main. Kalau di luar waktu pegang phone, kalau diorang nak call saya, diorang boleh guna kamera ni. Just tekan call button yang ada dekat sini, akan berlaku video call lah. Saya boleh tengok muka diorang, diorang pun boleh tengok muka saya. Benda ni memudahkan kita untuk kita pantau, bercakap dengan orang yang kita nak pantau, sama ada anak-anak ataupun mak ayah kita. Yang pertama. Yang kedua pula adalah dia punya recording tu, dia punya format adalah dia punya compression ataupun codec dia tu H265 bukan H264 macam kebanyakan yang digunakan dekat mana-mana IP kamera yang lain. Kelebihan H265 ni adalah dia punya file dia tu bersaiz kecil walaupun kualiti sama. So kalau kita masukkan memory card 64GB dekat kamera ni dan dekat satu lagi IP cam yang guna H264 yang 265 ataupun AIMO Rex VT ni mampu record dengan lebih lama. Untuk anda lebih jelas dengan benda ni, saya buat pengiraan sebab saya jumpa dekat online ada satu kalkulator yang tunjuk perbezaan video H264 dengan H265. Okey, untuk setting ni kita ambil resolution 5MP. Actually AIMO Rex VT ni kalau record video, dia mampu record video dengan 3K, kalau gambar 5 megapiksel. Untuk anda punya perbandingan, dapatkan gambaran kasar, resolution ni kita pilih 5MP, lepas tu encoding type ni kita pilih H264 terlebih dahulu. Storage time kita letak 3 hari lah, kita letak 4 hari. Now kita calculate dia perlukan memory card 264GB lah kalau H264. H264 ni memang commonly digunakan dekat mana-mana IP kamera yang ada atas muka bumi ni. Now kita pergi ke H265, compression H265 yang digunakan dekat kebanyakan IP kamera AIMO dengan storage time yang sama, resolution yang sama. Bila kita buat calculation, dia pergi separuh guys, separuh. Kualiti video tetap sama 5 megapiksel, tapi tengok file size dia 126GB. Based on jadual yang dibekalkan oleh AIMO, kalau anda guna memory
memory card 64GB, dia mampu record video selama 4 hari. Kalau anda guna compression H264, dia hanya mampu record 2 hari lebih-lebih macam tu lah. So, perbandingan dia tu sangat-sangat ketara. Jadi dalam erti kata lain, untuk iMo Rex VT ni anda boleh record video dengan lebih lama walaupun kapasiti memory card anda tu kecil. Itu dua main sales point yang ada dekat iMo Rex VT. At least buat masa ni lah, sebab benda ni benda bagus. For sure brand lain akan follow apa yang iMo buat dalam masa terdekat ni. Feature-feature lain pun banyak. Cuma yang saya boleh highlight lagi kepada anda, first kali dia punya detection tu. Untuk iMo Rex VT ni, dia bukan sahaja boleh detect manusia, tapi dia boleh bezakan antara manusia dengan binatang. Lepas tu ada juga motion detection, and dia akan asingkan mengikut warna apa kita kata aim point ni lah. Kita boleh tahu yang ni manusia, yang ni binatang, something like that lah. Jadi dia ada AI yang akan membezakan manusia dengan binatang, seperti yang saya tunjuk kepada anda ni. Seterusnya kita pun boleh buat smart tracking. Basically kita boleh bagi arahan dekat iMo Rex VT ni untuk capture video di area tertentu sahaja. Saya lupa nak tunjuk kepada anda yang sebenarnya iMo Rex VT ni dia adalah pan and tilt camera. Jadi kita boleh control dia punya kiri kanan seperti mana kita control mana-mana IP cam jenis DOM yang lain. Bezanya dia punya kiri kanan tu akan digerakkan dekat tapak dia seperti yang anda dapat tengok sekarang. Untuk atas bawah adalah dekat dia punya main camera di bahagian atas. Jadi bentuk dia sedikit berbeza tapi function dia masih lagi sama. Jadi untuk detection tadi, selain dari human detection, pet detection, ada motion detection, ada smart tracking, kita pun boleh set bounding box, lagi ada activity zone, ada detection sensitivity dan juga detection schedule. Itu yang pertama, kira subtopik dia lah. Yang kedua, dia ada abnormal sound alarm. Function ni sangat berguna untuk orang yang nak pantau baby, sebab biasa memang orang beli IP kamera bentuk macam ni untuk pantau baby kan. Isunya dia tak boleh nak capture bunyi dia tak boleh nak bagi notification bila baby tu menangis. Kalau kita nak dengar suara anak kita, kita kena turn on je video call tu, which is kita tak mampu nak buat benda lain dan mengganggu lah kan. But dengan iMo Rex VT ni, dia boleh buat abnormal sound alarm. Bila mana anak kita menangis, dia akan hantar notification kepada kita. Phone tu kita tak perlu nak turn on video call 24 jam non-stop. Tak perlu pun. Sebab dia akan detect bunyi anak kita menangis, dia akan hantar notification dan at that time kita tahulah anak kita menangis. Basically dia tak mampu nak detect pun specifically suara baby menangis ke, suara langsuir ke, dia tak mampu nak detect benda tu. Cuma dia dah bagi kepada kita beberapa pecahan decibel sound, which is dia ada 70 dB annoying. Kalau kita pergi ke loud conversation 60 dB, kalau heavy traffic 80 dB, kalau heavy truck dalam 90 dB. Kita letak dekat annoying sebab dalam bilik kita biasanya tenang lah, dia punya noise tak besar sangat. Tapi bayangkan kalau anak kita tiba-tiba menangis, so ketika tu akan jadi annoying and dia akan bagi push notification kepada kita. Nice, seriously nice. Lagi untuk orang-orang tua ataupun macam saya sendiri kan, saya sendiri nak guna function reminder. Saya nak ingatkan anak saya pukul 8 malam kena belajar. Pukul 8 malam kena belajar. Jadi kita boleh set reminder. Kalau anda nak ingatkan mak ayah anda untuk makan ubat pada certain time pun boleh guna function ni. Macam sekarang saya nak set, contoh saya nak buat pukul sebenarnya saya dah set dah, tapi sebelum record video ni saya reset kamera ni, that's why hilang. Jadi kita boleh set reminder, dan untuk audio pun kita boleh tambah audio kita sendiri. Sebagai contoh, kakak study UPKK, kakak study UPKK. Jadi pada pukul 8 malam dia punya alarm ni akan berbunyilah sebagai reminder. Sama kalau anda nak ingatkan ayah anda, mak anda makan ubat pada waktu-waktu tertentu, dan ini salah satu function extra yang ditawarkan oleh iMo Rex VT ni. Dan antara benda lain yang best dekat sini, dia ada privacy mode, yang mana
kebanyakan IP kamera yang offer kepada kita privacy mode, dia just tutup secara software. Which is, kalau orang nak hack, dia nak pantau kita secara senyap-senyap tu possible. Tapi untuk iMo ni, apa yang dia buat, dia akan pusing dia punya lens tu. Nampak tak? Okey, saya buka, dia akan jadi macam ni. Bila saya tekan privacy mode, dia akan tunduk ke bawah. Which is, kalau orang nak hack kita pun, dia tak akan nampak lah. And of course, iMo ni sendiri, dia dah lepas 6 complies untuk pastikan orang tak senang nak hack dia punya IP kamera ni. Jadi untuk iMo Rex VT ni, siapa yang patut beli? Basically, kalau anda nak pantau anak-anak, lagi-lagi bayi, lepas tu ibu bapa anda yang uzur, nak remind makan ubat, nak video call, ini adalah pilihan terbaik yang ada dalam pasaran kita dengan dia punya H265 yang membenarkan kita record video dengan lebih lama pada saiz yang lebih kecil. Itu pun sangat-sangat membantu. Nanti saya letak link beli dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.